Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 9 akan membuat pembentangan tentang cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Berikut merupakan nama ahli kumpulan kami. Berikut adalah senarai kandungan kursus. Kelestarian etika dan peradaban bermaksud usaha dalam mengekalkan nilai moral, adab, akhlak dan budaya yang baik dalam kehidupan masyarakat. Antara kepentingannya adalah untuk mengekalkan perpaduan kaum, mengelakkan konflik dan perpecahan dan mengekalkan keharmonian negara. Antara cabarannya pula adalah jurang ekonomi dalam kalangan masyarakat, sikap toleransi dan perpaduan antara kaum yang menipis dan hakisan sosial yang semakin meningkat. Seterusnya, etika dan peradaban Malaysia berkembang hasil percampuran pelbagai tamadun sejak zaman dahulu. Kedudukan Tanah Melayu yang strategik sebagai pusat perdagangan telah membawa pengaruh daripada alam Melayu, Cina, India, Timur Tengah dan Barat. Setiap tamadun menyumbang nilai, budaya, agama dan cara hidup yang membentuk identiti masyarakat Malaysia hari ini. Yang pertama, pengaruh alam Melayu. Alam Melayu merupakan asas kepada etika dan peradaban Malaysia. Masyarakat Melayu mengamalkan nilai seperti hormat menghormati, sopan santun dan semangat kekeluargaan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa utama komunikasi dan adat Melayu menjadi panduan dalam kehidupan masyarakat. Sistem pemerintahan beraja juga berasal daripada tamadun alam Melayu. Kedua, pengaruh Cina. Kedatangan masyarakat Cina melalui perdagangan dan penghijrahan membawa budaya seperti semangat kerja keras, disiplin dan kepentingan pendidikan. Mereka turut memperkenalkan pelbagai jenis makanan dan perayaan seperti Tahun Baru Cina dan makanan tradisional Cina. Nilai menghormati keluarga dan orang tua juga menjadi sebahagian daripada etika masyarakat. Ketiga, pengaruh India. Tamadun India mempengaruhi Malaysia dari segi agama, bahasa, seni dan budaya. Kedatangan pedagang India membawa agama Hindu dan Buddha sebelum kedatangan Islam. Masyarakat India juga memperkenalkan adat resam, pakaian tradisional, tarian serta makanan seperti roti canai dan tosai. Nilai kerohanian dan keharmonian masyarakat turut mempengaruhi kehidupan rakyat Malaysia. Keempat, pengaruh Timur Tengah. Pengaruh Timur Tengah berkembang melalui penyebaran agama Islam. Islam membawa nilai akhlak, keadilan dan ilmu pengetahuan. Tulisan Jawi, sistem pendidikan pondok dan amalan syariah juga berkembang hasil pengaruh ini. Islam menjadi asas penting dalam pembentukan etika masyarakat Melayu dan pentadbiran negara. Kelima, pengaruh Barat. Kuasa Barat seperti Portugis, Belanda dan British membawa perubahan dalam sistem pentadbiran, pendidikan dan ekonomi. Bahasa Inggeris diperkenalkan dan sistem pendidikan moden mula berkembang. Pengaruh Barat juga membawa konsep demokrasi, undang-undang moden dan teknologi yang membantu pembangunan negara. Namun, masyarakat Malaysia tetap mengekalkan identiti budaya tempatan. Seterusnya, saya akan membawa anda semua untuk melihat negara kita dari sudut pandangan yang berbeza. Seringkali kita bercakap tentang kemajuan Malaysia ini mesti bercakap tentang kemajuan bangunan pencakar langit ataupun pembangunan ekonomi. Namun hari ini saya akan mengupas bagaimana pemimpin-pemimpin dunia memandang Malaysia ini sebagai sebuah negara bertamadun yang dihormati di peringkat global. Pertama sekali kita lihat pandangan daripada Perdana Menteri China iaitu Li Qiang. Li Qiang menyifatkan hubungan Malaysia-China ini sebagai contoh terbaik bagi hubungan dua hala yang sangat matang. Di mata China, Malaysia adalah rakan strategik yang mengamalkan nilai ketamadunan Asia iaitu mengutamakan kedamaian rundingan dan keharmonian, bukannya konfrontasi atau permusuhan. Seterusnya, kita bergerak ke benua Amerika Selatan di mana Presiden Brazil iaitu Lula da Silva beliau pula melihat Malaysia sebagai suara penting bagi negara-negara pembangun atau selatan global. Beliau sangat mengagumi kelantangan moral Malaysia di pentas antarabangsa, terutamanya dalam memperjuangkan isu kemanusiaan seperti isu Palestin dan menuntut keadilan sejagat tanpa rasa takut kepada kuasa besar. Seterusnya, bagaimana pula dengan jiran terdekat kita iaitu Indonesia? Pemimpin Indonesia seperti Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto, mereka melihat Malaysia sebagai saudara serumpun yang berkongsi nilai ketamadunan Nusantara yang tinggi. Mereka juga memuji kematangan diplomasi Malaysia dalam ASEAN yang sentiasa mengutamakan pendekatan musyawarah ataupun perbincangan untuk menyelesaikan sebarang krisis perantauan. Dari sudut pandang Badan Dunia pula, Setiausaha Agung Persatuan Bangsa Bersatu iaitu Antonio Guterres mengangkat Malaysia sebagai model masyarakat majmuk dunia.
PBB kagum dengan cara bagaimana sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum, pelbagai budaya dan juga pelbagai agama boleh hidup dalam keadaan harmoni tanpa konflik yang sangat besar. Malah, beliau juga turut memuji peranan aktif Malaysia yang sentiasa menghantar pasukan pengaman PBB ke negara-negara yang sedang bergolak. Di kalangan negara Islam, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melihat Malaysia sebagai simbol negara Islam moden dan progresif. Melalui gagasan Seri Malaysia Madani, dunia Islam mengiktiraf kepakaran kita dalam memelopori sistem kewangan Islam global dan membuktikan bahawa sesebuah negara boleh maju dalam ekonomi tanpa mengetepikan nilai murni dan etika agama. Jadi, sebagai kesimpulan, pandangan daripada tokoh-tokoh dari timur, dari barat, dunia Islam dan juga negara membangun ini telah membuktikan satu perkara, iaitu status Malaysia sebagai negara bertamadun adalah satu pengiktirafan geopolitik yang nyata dan bukan sekadar rekaan kita sendiri. Nilai dalam ketamadunan penting untuk memastikan Malaysia kekal aman, bersatu dan maju. Yang pertama ialah membentuk masyarakat berakhlak dan berintegriti. Nilai seperti jujur dan amanah dapat mengurangkan rasuah dan salah guna kuasa. Apabila rakyat ada integriti, negara akan lebih dipercayai dan maju. Yang kedua pula ialah mengukuhkan perpaduan kaum dan agama. Malaysia terdapat berbilang kaum. Jadi, nilai toleransi dan hormat menghormati dapat membantu kita untuk hidup harmoni. Contohnya sambutan perayaan yang dilakukan bersama. Yang ketiga ialah menjamin keharmonian dan keamanan negara. Sikap bertolak ansur dapat mengelakkan konflik. Tanpa keamanan, pembangunan ekonomi dan sosial juga akan terganggu. Yang keempat ialah melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan berdisiplin. Disiplin kecil seperti buang sampah dan patuh undang-undang beri kesan yang besar kepada kesejahteraan negara. Yang kelima ialah mengurangkan gejala sosial dan jenayah. Jika nilai moral diterapkan sejak kecil, golongan muda dapat membezakan mana yang betul dan mana yang salah. Jadi, kesimpulannya, nilai bukan sahaja bentuk individu yang baik, tapi juga asas kepada negara yang aman dan bertamadun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Najah binti Asami. Hari ini saya akan menghuraikan tentang kedinamikan etika dan peradaban di Malaysia melalui hubungan perdagangan di Selat Melaka. Selat Melaka merupakan laluan perdagangan yang sangat penting sejak zaman dahulu. Kawasan ini menjadi titik pertemuan antara pedagang dari China, India, Timur Tengah dan Barat. Oleh sebab itu, Selat Melaka bukan sahaja berfungsi sebagai pusat perdagangan, malah menjadi tempat pergaulan antara pelbagai bangsa dan budaya. Melalui aktiviti perdagangan ini, pedagang asing membawa pelbagai barangan dagangan seperti kain, sutera dan aparatus. Namun begitu, mereka bukan sahaja membawa barang dagangan, tetapi turut membawa cara hidup, budaya, bahasa dan agama. Interaksi yang berlaku secara berterusan telah menyebabkan berlakunya pertukaran budaya dan pembentukan masyarakat majmuk di Tanah Melayu. Selain itu, terdapat juga pedagang asing yang memilih untuk menetap di Melaka, Kedah dan Aceh. Mereka berkahwin dengan penduduk tempatan dan akhirnya melahirkan masyarakat yang kepelbagaian etnik dan budaya. Hal ini menunjukkan bahawa hubungan perdagangan memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat Malaysia pada hari ini. Seterusnya, hubungan perdagangan di Selat Melaka turut memperkayakan peradaban Melayu melalui proses difusi budaya. Masyarakat tempatan menerima pengaruh luar dalam aspek pemakanan, bahasa, pakaian, seni bina dan budaya kerja. Sebagai contoh, terdapat beberapa perkataan dalam bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh bahasa Arab, Cina dan India hasil daripada integrasi perdagangan tersebut. Selain itu, perdagangan di Selat Melaka juga membantu penyebaran agama Islam di alam Melayu. Pedagang Arab dan India Muslim menyebarkan nilai-nilai Islam seperti amanah, toleransi dan keadilan. Nilai-nilai ini kemudiannya menjadi asas kepada etika dan peradaban Tanah Melayu dan masih digunakan sehingga kini. Kesimpulannya, hubungan perdagangan di Selat Melaka telah menyumbangkan kepada pembentukan masyarakat majmuk dan kepelbagaian budaya di Malaysia. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, masyarakat masih mampu hidup dalam keadaan harmoni. Oleh itu, kepelbagaian budaya ini perlulah dihargai dan dipelihara sebagai identiti unik
negara Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Afiq Izzuddin dan saya akan menerangkan berkaitan dengan dasar ekonomi baru, iaitu DEB ni adalah diperkenalkan pada tahun 1971 yang merupakan agenda sosioekonomi yang paling signifikan dalam sejarah Malaysia, dan matlamat utamanya adalah untuk mencapai perpaduan negara melalui strategi serampang dua mata, iaitu pembasmian kemiskinan dan juga penyususan semula masyarakat. Yang pertama adalah pembasmian kemiskinan tegar melalui laporan rancangan Malaysia kedua 1971 hingga 1975, iaitu DEB berjaya mengurangkan kadar kemiskinan secara drastik melalui pelbagai bantuan subsidi, pembukaan tanah dan juga pemodenan sektor pertanian. Sebagai contoh, pembukaan Felda yang memberi ruang kepada ribuan keluarga luar bandar memiliki tanah dan juga menjana pendapatan melalui kelapa sawit dan juga getah. Data ini diterima iaitu kadar kemiskinan menurun daripada 49.3% pada tahun 1970 kepada kira-kira 15% pada tahun 1990. Poin yang kedua adalah penyusunan semula masyarakat dan urbanisasi, iaitu DEB berjaya mengurangkan jurang antara kaum mengikut fungsi ekonomi pelbagai bangsa, iaitu contohnya Melayu di kampung ataupun pertanian, Cina di bandar ataupun dalam perniagaan, dan migrasi besar-besaran orang Melayu ke bandar-bandar besar untuk bekerja di sektor perkilangan ataupun perkhidmatan. Kesannya muncul kelas menengah bumi utara yang lebih berpendidikan dan profesional seperti doktor, jurutera dan juga akaunten. Poin yang ketiga pula adalah pemilikan equity korporat, iaitu kerajaan berjaya menumbuhkan pelbagai agensi amanah untuk memegang saham bagi pihak bumi putera bagi mencapai sasaran 30% pemilikan equity. Contohnya, penubuhan pemodelan Bank Nasional Berhad PNB dan juga skim pelaburan seperti Amanah Saham Nasional. Kesannya adalah peningkatan pemegang saham bumi putera dalam syarikat-syarikat besar, walaupun sasaran 30% sering menjadi subjek perdebatan dari segi statistik. Poin yang terakhir iaitu transformasi pendidikan. Pendidikan adalah menjadi salah satu alat mobiliti sosial utama untuk merapatkan jurang antara kaum. Dengan pemberian beasiswa secara meluas, iaitu melalui penubuhan UiTM dan juga memberi kota kemasukan kepada universiti awam. Dan melalui ini kesannya melahirkan tenaga kerja mahir bumi putera yang mampu berdaya saing dalam ekonomi moden. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesan dasar ekonomi baru atau DEB dalam cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia, di mana ia merupakan pemangkin kepada shared poverty tetapi gagal membawa kepada shared prosperity. Secara keseluruhannya, DEB ini diperkenalkan adalah untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan juga menyusun semula masyarakat. Dasar ini berjaya melahirkan kelas menengah, meningkatkan ekonomi negara serta memacu urbanisasi dan pembangunan moden. Namun begitu, pembangunan material ini turut membawa kepada beberapa cabaran terhadap etika dan peradaban masyarakat Malaysia. Cabaran pertama ialah kelestarian keadilan sosial dan persepsi meritokrasi. Bantuan dan peluang ekonomi perlu diberikan kepada golongan yang benar-benar memerlukan seperti B40 tanpa juga meminggirkan kaum lain yang berbakat. Jika DEB ini dilihat sebagai hak istimewa yang kekal, ia boleh mewujudkan mentaliti subsidi, menjejaskan etika kerja dan juga mengurangkan daya saing masyarakat. Cabaran kedua adalah dari segi migrasi bandar dan hakisan nilai tradisional. Transformasi masyarakat daripada tradisional kepada moden menyebabkan penghijrahan besar-besaran ke bandar. Keadaan ini mewujudkan kejutan budaya apabila nilai murni seperti semangat kejiranan, gotong royong dan adab sopan semakin luntur akibat gaya hidup bandar yang lebih individualistik. Selain itu, generasi muda juga semakin terputus hubungan dengan akar budaya dan etika peradaban asal mereka. Cabaran ketiga ialah materialisme dalam kelas menengah baru. Walaupun DEB ini berjaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, kelestarian peradaban bukan hanya diukur melalui pemilikan harta seperti rumah besar ataupun kereta mewah. Tanpa kawalan etika yang kuat, pertumbuhan ekonomi boleh membawa kepada isu salah guna kuasa dan rasuah demi mengekalkan status sosioekonomi tersebut. Oleh itu, masyarakat moden yang lestari perlu mengimbangi kemajuan fizikal dengan integriti dan akhlak yang tinggi.
Hakisan sosial bermaksud kemerosotan nilai moral, etika dan budaya dalam masyarakat. Keadaan ini boleh menjejaskan keharmonian, perpaduan dan kestabilan negara apabila nilai seperti amanah, toleransi dan tanggungjawab semakin hilang. Antara faktor hakisan sosial ialah pengaruh dunia digital dan maklumat palsu. Penyalahgunaan media sosial serta penyebaran berita palsu boleh mencetuskan konflik kaum dan agama. Selain itu, tadbir urus yang lemah juga menjadi punca. Kelemahan pentadbiran menyebabkan rakyat hilang kepercayaan terhadap institusi negara. Faktor seterusnya ialah black economy dan rasuah. Rasuah merosakkan nilai amanah dan integriti serta memberi kesan buruk kepada masyarakat dan negara. Kesimpulannya, semua pihak perlu bekerjasama untuk membendung hakisan sosial supaya nilai etika dan peradaban dapat dipelihara demi keharmonian negara. Seterusnya iaitu defisit sosial, tadbir urus dan rasuah. Pertama, isu kemiskinan jurang luar bandar. Jika kita lihat di kawasan bandar, punca utama masih berkisar tentang kebergantungan penduduk kepada sektor pertanian tradisional. Sektor ini mempunyai rantaian, nilai yang rendah dan pendapatan yang tidak menentu. Selain itu, cabaran utama di luar bandar adalah kekangan infrastruktur. Akses kepada perkhidmatan pakar seperti hospital besar, institusi pendidikan tinggi dan jaringan pengangkutan awam yang efisien masih terhad. Situasi ini menyebabkan majoriti mereka terperangkap dalam kemiskinan mutlak di mana pendapatan isi rumah memang secara fizikalnya berada di bawah garis minimum untuk menyara keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Seterusnya kita berbalik kepada senario di kawasan bandar. Di sini dinamiknya berbeza. Isu utama kemiskinan bandar bukan disebabkan tiada peluang kerja, tetapi disebabkan oleh kos sara hidup yang terlalu tinggi, kadar inflasi dan harga hartanah yang tidak mampu milik. Golongan B40 di bandar menghadapi tekanan psikososial yang sangat hebat kerana mereka terpaksa melihat jurang yang luas antara si kaya dan si miskin setiap hari. Impaknya kita dapat melihat peningkatan kes keciciran sekolah dalam kalangan anak-anak flat kos rendah dan peningkatan kadar jenayah setempat. Dari segi teori, mereka ini dikategorikan di bawah kemiskinan relatif. Pendapatan mereka mungkin melepasi paras garisan kemiskinan nasional, tetapi realitinya duit tersebut habis begitu sahaja untuk bayar kos sewa rumah, pengangkutan dan penjagaan anak di bandar besar. Seterusnya, kelemahan tadbir urus. Pertama, disebabkan oleh birokrasi yang lembab. Apabila prosedur suatu agensi selalu rumit, proses penyampaian bantuan kepada golongan miskin yang amat memerlukan tertangguh. Kelewatan ini bukan sahaja menyusahkan rakyat, malah membuka ruang kepada penyelewengan. Kedua, isu ketiadaan ketulusan. Apabila keputusan besar membabitkan kontrak kerajaan atau anggaran dana dan dibuat secara tertutup tanpa sistem jana terbuka, kita sedang membuka pintu seluas-luasnya kepada amalan rasuah. Bukan itu sahaja, kelemahan ini diburukkan lagi dengan penguasaan yang longgar. Amalan pilih bulu atau duit standard dalam mengangkat sekat undang-undang menyebabkan sistem pentadbiran hilang kredibiliti dan kepercayaan di mata rakyat. Akhir sekali, ada barang kronisme dan nepotisme. Apabila pelantikan jawatan penting atau kontrak projek diberikan berdasarkan hubungan kabel atau keluarga, bukan berdasarkan merit dan kelayakan, kualiti kerja akan merosot dan hak individu yang benar-benar layak telah dinafikan. Ini adalah ketidakadilan sosial yang nyata. Contoh ketiga yang kami kaji ialah ekonomi hitam atau juga dipanggil sebagai shadow economy. Secara mudahnya, ia terbahagi kepada dua jenis aktiviti. Pertama ialah aktiviti yang sememangnya haram di sisi undang-undang seperti pengedaran dadah, perjudian tidak berlesen, penyeludupan barang kontraban dan sindiket secara kewangan. Jenis yang kedua pula ialah aktiviti yang sah tetapi disebabkan daripada pengetahuan kerajaan. Contohnya, perniagaan yang tidak berdaftar lesen, penggunaan buruh haram yang dibayar tunai atau syarikat besar yang manipulasi besar kawan untuk lari daripada membayar cukai. Persoalannya, apakah kesan ekonomi hitam ini pada masyarakat? Pertama, ia menyuburkan rasuah. Sindiket-sindiket haram ini memerlukan payung perlindungan, jadi mereka akan menyerobot pihak penguatkuasa untuk menutup mata daripada aktiviti mereka. Kedua, negara rugi besar. Kerajaan kehilangan berbilion ringgit dana daripada kutipan cukai. Wang cukai inilah yang sepatutnya dipulangkan semula kepada rakyat untuk bina sekolah, hospital dan membasmi kemiskinan yang tidak bincang tadi. Ketiga, ia mengancam keselamatan awam. Ekonomi hitam mewujudkan persaingan tidak sihat kepada peniaga, jujur dan membaiki aktiviti jenayah terancang yang akhirnya mengancam keselamatan komuniti kita sendiri.
Wawasan Kemakmuran Bersama WKB dan RMK 12. Wawasan Kemakmuran Bersama WKB dijalankan dari tahun 2020 sehingga 2030 yang bertujuan untuk mengurangkan ketidakseimbangan sosioekonomi rakyat. WKB merupakan rangka tindakan pembangunan ekonomi negara bagi memastikan pertumbuhan mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil dan inklusif. Matlamat utama wawasan ini adalah untuk menyusun semula struktur ekonomi Malaysia. Oleh itu, kerajaan memberi perhatian kepada golongan B40, masyarakat luar bandar, Sabah dan Sarawak agar tidak terus terpinggir. Seterusnya, RMK 12. Rancangan Malaysia ke-12 merupakan fasa pertama bagi Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang bermatlamat supaya rakyat Malaysia secara keseluruhannya mengecapi taraf hidup wajar menjelang tahun 2030. RMK 12 turut menekankan pembangunan dengan pengagihan yang adil supaya kesejahteraan rakyat dapat dinikmati bersama. Kerajaan juga meningkatkan kualiti hidup rakyat melalui peluang ekonomi, pendidikan dan kemudahan sosial. Tadbir urus yang baik dilaksanakan bagi mengurangkan jurang kaya dan miskin serta mengukuhkan perpaduan negara. Nilai keadilan, keterangkuman, toleransi dan tanggungjawab turut diterapkan dalam pembangunan negara. Kerajaan menitik beratkan pembangunan lestari dengan menjaga alam sekitar dan membantras rasuah serta ekonomi gelap. Kesimpulannya, semua usaha ini dilakukan demi mewujudkan masyarakat yang harmoni, stabil dan sejahtera. Kesepaduan nasional dan perpaduan negara sangat penting untuk memastikan keamanan dan kestabilan negara. Perpaduan dapat diperkukuhkan melalui pentadbiran yang adil, sikap amanah, toleransi serta kerjasama antara kerajaan dan juga masyarakat. Namun, perpaduan boleh terjejas akibat jurang sosial, ketidakseimbangan pembangunan dan juga penyebaran berita palsu di media sosial pada masa kini. Oleh itu, setiap rakyat perlu mempunyai kesedaran sivik dan menghormati sensitiviti kaum supaya keharmonian negara terus terpelihara. Kesimpulannya, etika dan peradaban di Malaysia perlu dipelihara untuk menjamin keharmonian dan perpaduan negara. Semua pihak harus bekerjasama mengamalkan sikap hormat, toleransi dan tanggungjawab agar Malaysia kekal aman dan bersatu padu.